Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tuan-tuan sekarang kita raya kan? Kita raya, ialah bila kita raya kita berkunjung antara satu rumah kemudian ada open house apa semua kan. Dan cuma kita kena berhati-hati semua, takut berlakunya keracunan, berlakunya kadang-kadang orang niat jahat kita tak tahu siapa yang itu. Sebab tu kita kadang kita tak boleh underestimate seseorang yang kita jumpa tu. Jadi kan untuk berhati-hati, bukan kita nak sangka buruk dan semua, tapi kita kena berhati-hati. Ini satu ilmu Ustaz akan bagi, satu amanah Ustaz akan bagi, yang mana kalau tuan-tuan baca dia, insya-Allah tuan semua, kalau ada racun, ada santau, gelas ke pinggan dia akan pecah, automatik akan pecah. Apa ni dah Ustaz dah alami dah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, apa yang tuan-tuan nak baca lah, tuan-tuan baca wal yatalattaf wala yushiran nabikum ada. Kalau tuan-tuan buka surah Al-Kahfi tu ada ayat ni tulisan merah tu. Wal yatalattaf wala yushiran nabikum ahada. Tuan-tuan baca sekali aja. Insya-Allah ada racun ada apa semua akan pecah. Jadi kalau tuan-tuan nak banyak lagi ilmu, cara percuma Ustaz akan bagi pada anda cara percuma, itu kelas-kelas percuma. Tuan-tuan klik pada bio dan dapatkan link tersebut, join grup Ustaz. Tuan-tuan akan berapa banyak lagi ilmu-ilmu percuma dan juga kelas-kelas percuma daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.